Nang Shah Alam ni, Aina ada jumpa satu pak sarapan yang boleh dikatakan legend juga area sini. Tengoklah, Aina sampai-sampai je dah ramai orang. Ada panganan apa je, Aina? Yuk pada mampir rumah makan B&B Kampung Bukit Naga, Seksyen 32 Shah Alam. Panganan yang ada kat sini macam kat warung yang kena dengan cita rasa tekak awal. Ada roti canai, ada kuih-kuih kampung, dan pergi kat bahagian ni untuk pesan panganan yang berat-berat. Cuma akak tu ada cakap mungkin kedudukan ni semua akan berubah sedikit demi keselesaan para pengunyah. Okey, ini apa yang Aina kunyah. Nampak menu macam biasa kan, tapi inilah orang cari setiap hari. Antaranya macam roti canai banjir telur gedik ni. Seperti yang sedia maklum, roti canai sentuhan orang Melayu memang paling wih. Yang lagi sedapnya dekat sini, kuah dal jenis hancur dan pekat. Yang ini pula kegemaran Aina, mi rebus kuah merah. Bagi Aina, rasa kuah mi rebus kat sini memang sedap, manis berlemak, pedas di hujung-hujung. Ada telur rebus, ada beberapa kepingan daging, memang memuaskan hati. Nak kunyah nasi lemak pun ada banyak pilihan. Pilihlah lauk apa yang korang suka. Yang penting Aina nak bagi tahu nasi dia cukup berlemak, bau wangi pandan. Kuah dia pun jadi hancur macam ni, pedas ada, manis-manis bawang pun berasa. Nak sarapan yang ringan-ringan, korang boleh kunyah macam mak mentua Aina kunyah ni. Ada pelbagai kuih-kuih kampung yang korang boleh pilih. Nak yang panas-panas, korang boleh pilih lempeng atau cucur sayur ni. Cucur sayur tu versi bulat macam ni, bukan jenis rangup. Lempeng tu bagus, mak mentua Aina cakap, tak berminyak dan lembut. So, bagi korang yang suka cari pok sarapan tu, apa kata cuba kat sini pula. Memang marem weh.